Aduh, asal susah sangat subjek ni. Kalau aku tak lulus subjek aku ni, tak dapat dua beasiswa aku, guys. Aiman. Wih. Tengok. Waalaikumsalam. Kau buat apa tu? Aku nak settlekan aku punya assignment subjek aku ni, tapi kau faham tak, dia boleh teliti 60%. So kiranya kalau aku edit lagi, dia still lagi tinggi dia punya peratus teliti aku tu. Alah, relax lah. Semua orang buat main sama kan. Kau submit je. Tapi aku tak tahu benda ni nipu tu tak. Sebab 60%. Kalau bawah lagi, macam still lagi boleh deal kan. Tapi dah 60%. Kalau aku macam edit lagi, dah confirm dia akan meninggi. So still lagi nipu benda ni. Itu susah lah. Alah kau ni, dunia ni semua tak adil kan. Kalau kau tak buat gitu, kau tak lulus tau lah. Jadi aku bagi advice kat kau lah. Kau submit je. Jangan fikir apa dah. Dunia ni memang tak adil pun. Kalau kau tak submit, kau fail lah. Sungguh? Ya. Okay. Dah, gerak dulu lah. Dah. Aku nak submit ke tak? Dah last hari hantar ni. Kau hantar je lah. Itu lah aku meniru tu. Buat macam ni aku terpaksa kan. Hantar je. Tak lulus. Ya. Rasuah tidak selalu melibatkan wang. Kadang-kadang ia bermula dengan satu kompromi kecil terhadap kebenaran. Assalamualaikum Dr. Rahman. Saya nak bagi laporan assignment saya. Laporan assignment? Haa. Ya. Sama aja macam orang lain punya. Kamu tahu apa yang kamu buat ni? Saya tahu doktor, tapi saya terdesak sangat. Terpaksa, saya tak ada jalan lain dah. Ini je jalan saya. Fakulti kita ni tengah audit. Kamu tahu? Tahu doktor. Kalau naik kes macam ni, susah kita nanti. Macam ni lah. Saya harap benda ni tak berlaku lagi. Saya bagi awak lulus. Ingat, jangan beritahu siapa. Doktor. Terima kasih doktor. Sama. Singkat doktor. Apabila penipuan diluluskan di universiti, ia akan diwariskan ke dunia sebenar. Aku nak siapkan laporan ni. Tapi kalau aku tiru sikit boleh tak? Tiru laporan staf kerja lain. Boleh tak? Orang mana perasan kan? Okay. Tiada wang diserah, tiada ugutan dibuat. Namun, amanah telah dijual. Aku lulus. Aku tipu. Ya. Plagiarism adalah rasuah ilmu, dan rasuah ilmu melahirkan kerosakan yang lebih besar daripada kegagalan.